Hmm. 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 Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang mai dekat Bazar Ramadan mai di Tujung. Abang mai sini semata-mata abang nak cari gapo? Roti jet saya mu. Abang setiap kali puasa wajib abang akan cari roti jet dia. Sedang molek dia ada menu terbaru roti jet saya mu. Jadi ikut abang saya mu. Let's jom saya mu. Let's jom. Okey, saya mu tengok tu. Buh dia tu ke? Orang duk beratur dah saya mu masa ni. Okey, saya mu bertengok orang beratur ramai gini mau ni disebabkan nak beli roti jet dia saya mu tu. Penuh orang saya mu. Kalau kita tengok daging dia tu kan memang sangat-sangat berjuicy. Hati ke tu. Okey, saya mu tengok tu. Oh. Wah, hati ke tu. Okey, saya mu tengok roti dengan telur kita siap masuk dah saya mu tengok tu. Oh. Tu. Okey, saya tengok ni. Roti jet dia tu kan sekali dia buat tu penuh saya mu. Kalau kita tengok tu, lauk dah penuh, sos dia bubuh perut tu kan memang sangat-sangat lipoh saya mu. Tengok orang tengok beratur penuh saya mu. Okey, saya mu tengok tu. Siap dah saya mu. Bagai. Wah hati. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang nak berbuka puasa. Jadi saya mu tengok kalau abang nak minum air, sobek saya mu, air kelapa, ada lemon, airnya lemon lah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Minum air berbuka puasa dalam big gini sangat-sangat sempurna saya mu. Jadi saya mu, hari ni abang nak berbuka puasa dengan roti jet daripada KB Smooth House dah. Saya mu tengok ni. Sekali abang nak makan 3 butir saya mu, 3 jenis roti jet. Jom tengok abang makan. Okey, mula-mula ni abang nak makan hot lamb dah. Hot kambing dia, saya mu tengok tu. Dia bubuh. Sos sangat-sangat banyak saya mu tu. Comel bagai ho. Wah hati. Wah hati saya mu. Roti jet saya mu, boleh-boleh puasa. Main betul-betul wing. Tengok. Wah, banyak tu. Saya tengok tu. Dia bubuh dalam ni. Main betul-betul banyak tu daging kambing dia tu. Hot ni menu terbaru dia dah. Kita makan dulu saya mu. Bismillah. Wow. Roti jet hot kambing ni saya mu kena terang. Memang sedap dah. Tengok daging dia. Penuh. Sedap. Kalau abang hok kambing ni memang betul-betul megah puasa ni. Jadi. Okey, ni pula menu terbaru dia juga. Ayam saya tengok tu. Woi, poh ayam bubuh tu bagai. Beli kok gitu ayam. Penuh saya mu. Betul lah ni tengok bagai tu. Lauk memang lipoh. Memang betul-betul sangat belanja tengok bagai. Tengok. Wow. Sedap dak. Kalau abang memang terbaik. Jadi saya mau tengok ni. Penuh lauk dalam ni. Kena sebutir gini saya mau kenyang. Bagai. Okey, hok ni hok last kali. Hok daging dia dah. Tengok bagai penuh daging. Ni bagai daging, lauk memang betul-betul sangat lipoh. Tu, berjuicy. Bismillah. Wow. Enggak.
Jadi mula. Okey saya mu. Roti jet hok abang makan ni ke. Mai betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai boh.